Dalam memilih tayar, kebanyakan pemandu nak 3 perkara: selamat, tahan lama dan harga tak membebankan. Jadi untuk 2025 dan 2026 inilah 7 jenama tayar terbaik dengan harga berpatutan yang berbaloi untuk rakyat Malaysia. Pertama, Hankook. Ini antara pilihan paling bernilai kerana prestasi cengkaman basahnya memang kuat, terutama model seperti Hankook Carnegie Eco 2 atau K435. Dengan teknologi alur 3 channel yang membantu mengalirkan air dengan lebih efisien, tayar ini sangat stabil ketika hujan. Selain itu, ia direka untuk penjimatan minyak dan kehausan sekata. Kedua, Kumho, jenama yang terkenal dengan ketahanan jangka panjang. Ia antara tayar paling jimat dari segi kos per kilometer. Contoh seperti siri EcoWings iaitu KH27 menawarkan cengkaman yang baik, penjimatan minyak dan pemanduan yang senyap. Kalau anda nak tayar yang tahan lama dan tak cepat haus, Kumho sangat berbaloi. Ketiga, Continental yang terkenal dengan keselesaan. Model Comfort Contact C6 memang direka khas untuk pemanduan bandar. Teknologi seperti Harmonic Comfort Chambers dan elemen Zero dB Ether membantu mengurangkan bunyi jalan, menjadikan perjalanan lebih senyap dan selesa. Prestasinya cukup untuk pemanduan harian dan harga untuk saiz biasa pun berpatutan. Continental C6 memang pilihan terbaik kalau anda utamakan kesenyapan. Keempat, Falcon. Pilihan untuk mereka yang sukakan pengendalian lebih sporty tanpa perlu bayar harga premium. Latar belakang Falcon dalam dunia motorsport menjadikan model seperti Azenis FK110 lebih responsif, stabil pada kelajuan tinggi dan cekap dalam brek basah. Teknologi 4D Nano Design juga meningkatkan prestasi keseluruhan, sesuai bagi pemandu yang mahukan rasa sporty pada harga pertengahan. Kelima, Goodyear, jenama global yang terkenal kerana keseimbangannya. Ia menawarkan campuran yang baik antara kecekapan bahan api, ketahanan dan prestasi harian. Harga juga berada dalam kategori pertengahan. Goodyear ialah pilihan selamat dan boleh dipercayai untuk pengguna yang mahukan tayar serba lengkap. Toyo, jenama Jepun yang menekankan inovasi dan ketahanan. Tayar Toyo biasanya menawarkan lifetime bunga yang lebih panjang, bunyi rendah dan kawalan yang stabil. Model seperti Proxys TR1 atau CR1 sering dipuji kerana ketahanan material serta cengkaman yang konsisten. Dari segi harga, ia sedikit lebih tinggi daripada tayar bajet biasa, tetapi kualiti Jepun memang terasa. Dan yang ketujuh, Silverstone, pilihan paling murah dalam senarai ini. Jenama ini memang fokus pada pengguna yang mengehadkan kos. Ia sesuai untuk kereta lama atau penggunaan ringan. Model seperti Silverstone Cruiser NS800 menawarkan perjalanan yang agak senyap dengan cengkaman yang mencukupi untuk harian. Harganya jauh lebih rendah dan cukup untuk pemandu yang mahukan penjimatan maksimum. Kesimpulannya, setiap jenama dalam senarai ini ada kelebihan tersendiri. Sama ada anda cari tayar paling selesa, paling tahan lama atau paling bajet. Kedudukan senarai jenama tayar tidak mengikut susunan dan hanya pendapat peribadi. Pilih ikut gaya pemanduan dan bajet anda dan pastikan tayar ditukar pada masa yang sesuai untuk keselamatan maksimum.